Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam channel saya. Okey, untuk video kali ni saya nak share pasal special spray glue. Sebenarnya video pasal ni saya dah pernah buat, cuma masih lagi ada orang tanya. Mungkin dia tak jumpa kot video tu. Saya ingat saya buat lagi sekali lah. Okey, saya nak spray laminate. Sekejap saya tunjuk ni laminate ni saya nak spray sebab nak tampalkan ke atas board. Ni saya ada block board 18mm nak tampal dengan HPL. Jadi saya akan gunakan special spray glue lah. Kalau kita pakai spray glue ni, dia lagi cepatlah kerja kita. Sebenarnya lagi jimat. Alright. Untuk spray ini gun. Okay. Ini dia punya gun. Gun ni kita boleh pakai sama ada yang jenis suction yang botol kat bawah tu, ataupun nak pakai yang jenis gravity je ni lah. Pakai HVLP lah, jangan pakai apa LVLP pula. HVLP ni dia kuat sikit sebab lepas tu dia punya nozzle depan dia pun besar, 2.0. Okey. Untuk spray gun saya ni, ini yang murah. Gun ni boleh dapat dah harga RM80 macam tu lah. Brand Twin Devil Beast, RM80 macam tu lah. TV 800. Cuma ada beberapa ni lah yang kita boleh buka. Cuma belakang ni, knob ni tak boleh buka, knob depan tak boleh buka. Cuma dia punya nozzle kita boleh buka. Sekejap. Cuma nozzle depan je boleh buka, dengan yang apa, yang belakang ni lah. Untuk kita servis lah. Buat masa sekarang, walaupun saya dah banyak kali pakai untuk spray gum, tapi tak ada masalah lah, sebab masih lagi boleh cuci walaupun dia punya depan ni tak boleh buka. Tak kisahlah. Saya pun sebenarnya saya rendam dia terus dalam satu tiner. Dah settle spray, terus celup dalam apa, dalam tiner, rendam terus, biarkan 3-4 tahun. Biarlah dalam sehari dua kan. Nanti baru angkat balik, padan baru saya cuci, jolok lah. Dia punya ada apa, lubang-lubang yang dalam ni kan. Untuk dia punya cup dia ni, biasalah, tak ada apalah. Saya banyak standby dia punya cup. Itulah kalau ada ramai orang tanya lah macam mana nak cuci, Sebenarnya cuci dia senang je, celup dalam ni tu, biarkan semalaman. Cuma thinner lah banyak pakai kan. Tapi sebenarnya kalau kita letak dalam satu bekas, dan bekas tu dikedap, thinner tu lambat je kering. Sebenarnya dalam, saya ingat 3-4 minggu pun saya tinggalkan saya punya gun dalam botol, dalam bekas yang kedap, dia tak kering. Thinner tu janji asal dia bertutup, tak keluar udara dia lah. Itu kalau bagi masalah yang nak cuci lah. Tak ada masalah pun. Masih sedap lagi saya spray. Spray gum. Okay, kita pergi balik dekat mana kita punya special spray glue ni. Okay, untuk spray glue, dia bukan contact glue yang biasa tau. Dia contact glue dia special sikit, khas untuk spray glue saja. Dia punya gum ni dia agak cair, jadi dia senang sikit lah untuk apa, untuk dia keluar. Dia bukan contact glue yang biasa tu. Yang biasa tu kalau kita nak campur thinner pun tak boleh, dia tak akan cair punya. Dia kita gunakan special spray glue ni. Kalau dia banyak brand, yang selalu saya pakai brand Renault ni lah, cap lembu ni 505. Saya rasa dekat Shopee pun ada dia punya link dia. Nanti saya share dia punya link dia. Saya share sekali dia punya special spray glue. Dan gun tu gun murah RM80 kan. Jadi tak terasa sangat lah nak apa, nak keluar modal banyak sangat untuk beli ni kan. Lagi satu kelebihan pakai spray glue ni tadi, macam saya cakap lah, kita jimat masa sangat banyak. Lepas tu tangan tak kotor, dan benda ni pun jimat. Berbeza kalau kita gunakan contact glue yang biasa, kita sapu-sapu dengan pakai scraper kan. Saya ingat terlalu 4-5 tong juga, bukan, tak sampai lah, dalam
3-4 tong jugalah. Habis 3-4 tong baru settle kita punya apa, sapu laminate. Jadi membazir lah. Satu tong pun dah dekat 54 kan satu tong gam biasa. Itu tak kata lagi yang pakai brand Dunlop lagi. Dunlop punya contact glue dalam hal dalam RM80 kan sekarang. Itulah. Ini lagi jimat. Cuma harga dia kalau kita nak beli satu tong besar yang 10 kilo ni mahal lah, 184. Tadi saya tengok kat Shopee ada juga yang jual 3 kilo punya satu tong dalam 40 lebih, 30 lebih ke 40 lebih, saya lupa dah. Ada juga betul kecil. Cuma saya sebab kerap sangat pakai, jadi saya terus beli yang besar ni lah. Jimat, dia boleh tahan banyak hari. Banyak kali pakai lah. Jadi dekat situ kita jimat lah. Cuma pakai spray glue ni kita nak kena ada kompresor lah. Kompresor yang besar sikit. Dia punya dalam, macam saya pakai 110 liter kompresor saya. Nak pakai spray apa, nak pakai yang tank kecil untuk kompresor pun boleh je. Cuma motor kita tu dia bekerja keras sikit lah. Cuma tak boleh spray direct kan, nak kena stop supaya apa, motor tu tak panas. Kalau pakai tank besar ni, angin dia tersimpan lama banyak sikit lah. Tu pun saya rasa masih tak cukup. Saya ingat nak kena upgrade juga yang 160 liter. Tengah duk servis-servis harga kan, tengah duk cari bajet jugalah. Jangan ingat kata kerja kabinet ni apa banyak senang-senang nak beli kan. Bukan, tak macam tu juga. Saya pun sikit-sikit lah nak buat beli. Itulah. Ada bajet nanti memang nak ambil tank yang besar sikit sebab rasa tak cukup. Okay, saya ingat sampai kat sini lupa perkongsian saya. Saya harap sedikit sebanyak dapat menjawab lah. Nanti saya masukkan sikit lah video. Lepas ni saya nak spray dekat atas laminate. Saya akan buat video. Saya tak cakap kot, tuan-tuan tengok sendiri lah video macam mana cara saya buat, saya spray glue ni.